Tahu tak, 1 dinar zaman Nabi dulu boleh beli seekor kambing. Yang menariknya, hari ini pun 1 dinar masih lagi boleh beli seekor kambing. Ajaib kan? Ini adalah 1 dinar, shilling emas 24 karat seberat 4.25 gram. Zaman Nabi SAW dulu, 1 dinar mampu membeli seekor kambing. Sekarang, harga 1 dinar sekitar 2,000 ke 2,200 ikut pada harga semasa. Cukup untuk dapatkan seekor kambing. Kenapa? Kerana harga seekor kambing pun lebih kurang macam tu juga. Nilai tetap sama, kuasa beli kekal. Emas tak pernah hilang nilai. Berbanding RM2, makin lama makin susut kuasa beli. Tapi dinar dari 1400 tahun yang lepas sampai sekarang tetap ada nilainya. Kalau nak lindungi nilai duit kita dari inflasi, tukar sebahagian simpanan kepada emas. Mulakan dengan 1 gram atau boleh ikut bajet masing-masing. Jika anda berminat untuk mula simpan dinar ataupun menabung emas rendah RM100,